semua. So macam korang nampak ni, sekarang aku dekat lane motor Federal Highway menuju ke Shah Alam Section 15. Kenapa Shah Alam Section 15? Macam yang korang nampak dekat tajuk video ni sekarang ni, aku nak tukar, bukan nak tukar lah, aku nak tambah power bomb dekat motor aku. Sekarang ni motor aku ni straight pipe lah, kira memang open, exhaust pun open, tak ada silencer, tak ada apa, just pipe macam tu pergi ke arah exhaust. Tu je lah sekarang motor aku. Power bomb ni aku sendiri tak tahu function dia apa. Aku pun tak research pasal benda ni lagi. Power bomb ni akan ada increase performance. So kita tengok lah channel nanti. Dekat kedai tu bersama vlog lah. Sejam lepas tu. Okey, dah nak sampai lah. Tiba-tiba hujan panas lah tadi. Okay, ni bahaya nak keluar. Oh, dia suruh masuk simpang yang kedua. Depan sikit tu. One way, kedai dekat belah mana. Bring back memories. Dulu aku tinggal dari sini masa aku belajar. Rumah sewa, apartment sewa belah sini. Okey, ni dia kedai Zin Exhaust. Boleh naik terus Boleh naik terus Oh, parking dulu, aku selamba pergi naik. Motor masuk terus. Masuk terus? Oh, okey. Allah. Aduh, kerja. Ya. Okey. Ni Abang Eddie kan? Hai guys, hari ni pula, tadi dah cakap kan. So sekarang ni aku dah sampai dekat kedai ni, Zin Exhaust. Aku jumpa Eddie macam dalam video tadi kan. Eddie dia tengah buka exhaust ni, sebab memang kena buka kan. Kita apa dah? panas dia baik. Halo. Okay Eddie, lepas dah pasang power bomb tu, saya pasang exhaust ni balik lah. Okey, sekejap lagi dia nak pasang power bomb tu dekat tengah ni. So kena potong dulu lah manifold tu. Manifold yang tengah kan, kena potong. Apa dia? Sama ke? 200 ke? Kan kau tidak inlet dia besar sikit kan kalau 390 kan? Kalau 200 kecil. Tapi ngam kan? Ngam je kan? Ngam. Terangkan. Nampak tu? Tu dia dalam tu. Ni kalau on sekarang ni, bising mampus ni. Abang biasa buat macam ni? Lagi panas. Ada karakter stainless steel. Tengok, setiap gelap ni, ni semua tempat angin panas kumpul. Oh. Lagi gelap lagi panas. Lagi gelap lagi panas. Siap dah? Siap nipu lah. Ini bos. Bosku. Bos kita. Malu apa bosku? Bosku malu apa?
Mana yang power bomb yang aku pakai tu? Ni 206 ni. 200 eh? Dia yang sebelah lagi tu 39? 39 dah sedap lah pakai. Oh, dia besar sikit lah tu. Sekarang nak bagi muat tu kan? Sebenarnya aku tak tahu pun apa power bomb function dia. Dia tempat simpan yang sedia kompres lah. Ingin tu nak keluar balik, dia tak ada simpan habis. So piston pun dia tak adalah jadi macam overstress. Dia so Oh, tu. mid to end top punya range power dia. So dia tak ada mengah power. So banyak agak orang tanya aku kalau bila tukar exhaust ke tukar power bomb ke kena dyno ke tak? Kena faham dyno tu apa. Dyno tu satu mesin yang membaca data. Baca Yang data. mengubah dia ada tuning. So kalau ikut betul-betul full spec memang nak kena lah tukar ECU kan baru boleh Betul. dyno. Kau dengar dyno tu mesin tau. Tapi dyno kalau kita nak health check boleh dyno. Kita nak tahu lah berapa horsepower Betul. kita nak health check kan. Tak ada masalah. Tapi dyno je. seleloknya kena ada macam power commander ke apa yang boleh tune dia kan. Eraser lah, the best eraser. Eraser, RC1 Super. Tapi bajet kasar. Oi. Yang tu tengok pun macam okey tak apa tengok benda lain lah. Sekejap korang tengok oh. Oh lama 18 karat gold. Kita dekat dulu. Muka serius. Itu fitting dia. Tadi dia cakap aku punya ada lari sikit, so dia dah betulkan lah. Power bomb ada banyak. Power bomb. Kita buat ada dua spek lah. Maksudnya stok ada banyak. Aku buat sendiri, habis buat je. Habis buat je. Oh, okey. Dah ada dia punya ni semua kan. Ukuran dia semua. Oh, lama macam coin lah. Power ni. Selalu pro ke buat sini. Berapa belas tahun pengalaman. Sekejap. Tengok ni. Ya, satu shot ni. Satu. Okey. Dia boleh screenshot. Tak payah nak screenshot. Alamak. Tengok ni. Muka ada IP lah. Ada FP lah. Tapi boleh IP lagi. Sabar. Kejap. Try Kejap. lagi. Sabar. Exhaust ni, kita tengok dulu macam mana. Oh. Belum masuk gear shifter lagi. Okey. Aku ada try tadi lah. Aku berpuas hati je lah so far ni. So sekarang ni aku nak tanya Eddie lah, nak tanya Eddie ni kedai ni kat mana, macam mana nak contact dia, kedai ni buat apa lagi selain daripada power bomb tu. Kedai ni buat apa lagi, Eddie boleh kedai ada mention dekat option ni makan dalam mobil. So kita ada mention dia lah, hacking. So boleh jual nombor bawah nanti bawah saja. Sebab tu tu macam
macam boleh sembang. macam aku cakap video sebelum ni, aku boleh sembang tu. Ingat tak? Okey Eddie, ramai orang nak tahu pasal lemak. Okey, ramai orang nak tahu pasal dyno and tuning. Macam mana? Kalau kata siapa nak buat dyno pun boleh Roger. Tapi kita tengok pada motor dan kita tengok pada mesin juga. Kalau kita nak flash, kita boleh buat flash. Tak ada masalah. Apa-apa tak. Ingat tu, boleh buat dyno, boleh buat tuning, boleh refresh ECU. Apa-apa hal? Sap. Okey Eddie, terima kasih banyak. Thanks bro. Hati-hati, ni bola hujan. Itulah. Tak boleh. Geli-geli sikit. Ada geli-geli. Kena paku pula. Saja je. Buat ceruai. Itu benda paling tak nak tu. Tak boleh, hujan tak boleh. Hujan tak boleh. Dulu aku pakai 93 belakang. Petak sekejap je. Dia nak cepat petak tadi hujan dia. Kau nak pakai mesin dia okey. Dua. Okay. Ha? Okay, nanti apa-apa aku info. Okay, thanks Zai. Okay, nak kena isi minyak Okay, dah habis lah. Dah pasang power bomb. Alamak, ni tak muat ni, muat ke tak? Muat ke tak? Mampu aku. Okay. Ada pick up lah. Ada lengan. Okay, seperti mana yang video tadi tu, korang tengok kan, aku pasang dekat section 15, dekat kedai Zin exhaust tu. Zin, aku pun tak tahu macam nak sebut dia. So tadi Eddie ada cakap, kalau korang nak contact ke, nak tanya pasal exhaust ke, nak tanya pasal piping ke, nak tanya pasal power bomb ke, boleh contact dia. Aku dah letak dekat description kat bawah, ada contact number dia. Apa-apa aku boleh, boleh contact dia lah. Bunyi tu ada kurang lah bunyi dia, and ada power. Pick up tu lain macam sikit lah. Tadi sebelum hujan ni, aku ada try agak lah, pick up dia macam mana. Aku tak record pun time tu, tapi memang serius aku cakap ada beza lah. Nak lagi dekat dia punya. Selalunya gear 1 aku rasa pergi, gear 2 pergi lagi, gear 3 dia ada macam kurang sikit lah. Tapi kali ni gear 3 dia ada pergi lagi. Tu yang best tu. Tak habis try lagi. Eddie cakap kalau pasal power bomb ni, dia ada efek dekat mid dengan top. So yang tu aku kena test hari lain lah. Tengok jalan basah kot. Dia tak bingit dah lah bunyi motor ni. Dia ada bunyi bass, bunyi dalam macam tu. Yes. And ada yang pasti ada lingan. So guys, aku rasa sampai sini je video ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. కాశ్మీర కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో, నేపాళీ మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో, కంగారు పడ్డ కన్నె Nak U-turn Siden ke ni? Oh, patah kot. Macam patah tangan ni. Saya sebab licin tu.